Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, aku makan lam. Okey, aku makan lam. Okey, hari ini kita mau react apa yang terjadi kalau main dekat taman permainan pada tengah malam lah. Okey, kalau mau masuk dan screen masuk sini dia tengah live. Okay. Yang tengok video sekarang ni update tak ada lah. Kalau dia ada live lagi kau tengoklah. Okey. Okey, kita mulakan sekarang. Corok lagi, aduh. Kok malah tak corok? Okey. Kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so hari ni Nina nak take over Cik Mi punya YouTube. Nina nak okay, kita nak buat apa hari ni? Main hide and seek kot, tak silapnya. Tadi Cik Mi dah cakap dah. Ada, kita nak main dekat taman permainan. And then kita akan main semua permainan dekat situ. Lepas tu kita main kejar-kejar lah, kita main set-set tiang. Okay? So nanti Cik Mi ajar. Korang tak pernah main set tiang ke? Tak pernah main? Oh, dia macam waktu balik sekolah agama, Nina selalu main dengan Isyirah, dengan Izara, kawan-kawan baik Nina kan. Macam ni, siapa lambat lari dekat tiang tu, seorang tu dia jadi. Yang jadi tu, siapa yang tak pegang tiang, dia kena save orang yang tak pegang tiang tu, betul? Betul. Lepas tu dia jadi. Faham? Okay, so sekarang jom kita bawa budak-budak ni pergi ke taman. Sebab daripada petang tadi sebenarnya kita orang nak pergi taman. Lepas tu kita orang lambat sebab dah rehat-rehat, dah tidur. Lepas tu hujan. Pukul berapa tadi? Kenapa gerak macam ni? Hujan. Pukul berapa? 6 macam tu kot. 5.30 macam tu hujan. So kejap lagi kita pergi. Okay? Are you ready? Ready. Okay, so jom kita pergi sekarang. Okay, so sekarang kita orang nak pergi playground tu. Korang kan? Nak main dekat sana. Paksa sangat. Pukul 8 pun nak pergi juga. Swimming poolnya. Tak, betul ke taman ada lampu malam-malam? Entah sini tak tahu. Oh tak ada tu kita redor je lah. Boleh? Redor. Boleh redor. Jom. Okay, kita dah sampai playground yang korang nak sangat. Seronok sangat ke? Kat sana ada lampu. Jom kita pergi kat tempat yang ada lampu. Sini. Playground tu jatuh kan tu? Mana lagi kan? Sini kan? Jom sini. Sebab ada lampu ni. So kita main sini. Okay semuanya. So sekarang kita ada dekat Taman. pukul berapa korang ni? Hai. Kenapa nak main juga malam-malam ni? Tadi kan hujan. Kan tak ada hujan. Tadi
So malam ni juga korang nak main? Ya, ya. Okay, so jom kita nak main. Kita nak main apa dulu ni? Tiang dulu. Okay, jom. Okay, semua jom kita main sip Apa tiang. aku memandang macam ni? Tiang dulu. Okay, jom. Okay, semua jom kita main sip tiang. Siapa tahu main? Okay, jom. Okay, so kita buat POV daripada Cik Mi. So sekarang kita main dulu sip tiang. Saya akan jadi pengejar. So diorang akan lari lah. So kena bukan kejar sip tiang. Lagi kecil. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pindah. 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 Yeah, Noah jadi. Noah jadi. Noah duduk sini. Cakap, 1, 2, 3. 1, 2, 4. Ya Allah. 1, 2, 10. Boleh tak? Si Cibi je Nina lah pula. 1, 2, 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, pindah. Mana boleh tempat sama je. 1, 2, 3, pindah. Wih, ya. Nina jadi. Nina jadi. 1, 2, 1000. Okay, ready? 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, pindah lagi. Kakak mana si dekat-dekat? Main boy yang cepat. Main. Nak sangat main kan? Nak main. 1, 2, 3, go. Sampai pokok sana. Main. Mesti nak mandi dah malam. Dia je dia tak nak mandi Kelam. Kenapa? Jadi tiduran. Saja korang main. 99. Kalau tiduran. Wih, saja korang. Apa korang takut? Tak tahu lah. Ini 99. Oh, tak ada apa-apa lah korang. Sekarang korang. Ya. Sekarang kita nak main apa korang? Jom kita naik atas nak. Tu. Okay, jom. Ready? Main tu dulu lah. Main panjat-panjat tu. Jom. Apalah. Kecil tak sarung boleh main. Cabut lah. Main lah korang. Apa yang korang nak main? Kami tak mau ketero sangat mau main. Apa yang korang main ni? Tak tahu lah. Tolong rakam kat Cik Mi pun nak naik juga. 1, 2. Siapa yang dulu? Sekali. Besok. Siapa yang naik dulu dia menang. 1, 2. Siapa turun dulu menang. Wah, okey, cepat. Kira dulu Noah jangan pegang dulu. Tipu ni. 1, 2, 3. Siapa naik dulu menang. Menang. Sakit tangan. Cik Mi lah. Noah ke Cik Mi? Apa pegang? Kalau ada benda jangan tegur. Ini 99 tu. Sebagai Belum nama lagi. dalam Dekat sini. Bauri basic Ya Allah. plus 1, 3, 9. Okay. Kakak kalah. Dia tak kaya sikit lah. Siapa turun dulu menang? Yo, Cik Mi Titi tu merasuk Okeylah. dan mencukir mata. Jadi jadi mata satu. Ni nak buat parah ni. Kau nak buat parah. Kelak. Kakak putar potong. Atak, mana tadi dah balik? Okay, jom korang kita pergi naik atas. Let's go. Ha? Kenapa pula tak boleh? Alah, macam ni rumah orang lain. Ni rumah Cik Mi lah. Jom. Cik Mi pernah naik. Cepat. Kita naik atas. Okay, dah. Okay. Basah tak? Itulah hujan-hujan ni aku nak main. Basah lah, macam mana nak main ni? Mari saya tahu bang. So, sekarang kita akan
Kamat. Allah. Apa tu? Macam orang pegang Cik Amy. Ada apa? Tengok tu ada kertas lah. Kertas? Siapa yang buang sampah ni? Tak. Buka. Ada apa? Buka. Tak tahu apa. Bomba pula. Tak apa tu? Mana kosong? Slide tak boleh naik. Aku kata dah. Tapi korang nak main kan? Betul. Main je lah. Main je. Betul? Okay lah. I am serious. Very, very serious. Macam tu Nuha main dulu. Okay cepat. Okay so sekarang Nuha main dulu. Okay? Aku tak percaya sih. Ini walaupun ini kontes mata Cik buang lah. Okay. amat bagi pengejaran untuk kita. Okay slide. Okay. Bukan je turun lah slide. 1, 2, go. Slide je. Alah habis sampah. Bodoh kan. Oh Nuha dah akhirnya Nuha dah turun. Okay. Okay Nina pula. Oh ni pasal pula. Nuha? 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 Mana Nuha pergi? Nina? Mana Nuha pergi? Nina? Nuha? Nina pergi cari dia. Asal tak ada pula ni? Pergi. Pergi je. Kalau jumpa bagi tahu Nuha? Dia? Nuha tak ada? Mana dia pergi? Tak tahu dia tak ada kat semua tempat ni. Serius lah. Mana dia pergi? Patutlah dia tak nak turun tadi. Oh, mana Nuha? Jom cari dia. Mana dia pergi? Okay, so sekarang kita nak pergi cari Nuha. Jom kita cari. Tadi tak dengar suara apa-apa.